Setiap kali weekend je, mesti pening fikir nak breakfast kat mana. Mesti nak yang simple tapi sedap. Kali ni, Kuali nak cadang satu pot sarapan yang wajib korang singgah makan. Specialty di Kopitiam 143 ni adalah menu Chinese fusion mereka yang padu. Kalau datang sini memang tak sah lah kalau tak cuba roti bakar dia. Antara yang menjadi pilihan, roti bakar 2 sejoli. Gabungan roti bakar rangup, Nutella pekat, peanut butter berlemak dan pisang memberikan rasa manis semula jadi. Seterusnya, roti bakar special. Roti panas disapu margarin dan kaya, kemudian dipadankan dengan 2 biji telur separuh masak. Rasa dia memang klasik Kopitiam betul. Kalau nak sesuatu yang unik, korang kena cuba roti arang. Tekstur roti dia lembut dengan aroma arang yang ringan digabungkan dengan kaya manis berkrim. Kat sini pun ada hidangan panas. Kuih tiaw sup dia ni antara yang menarik. Gabungan kuih tiaw lembut, fuchu, fish ball, fish cake dan sayur segar. Sup dia jernih tapi penuh rasa. Beef dumpling rebus, kulit dumpling nipis, inti daging dia juicy dan berperisa, cicah pula dengan chili oil terus naikkan rasa. Minuman pun tak mengecewakan. Saya cuba kopi C yang seimbang pahit kopi dan susu dan Milo ais pekat kau-kau. Kalau korang suka jenis breakfast yang sempurna, inilah tempat yang wajib masuk list.